adakah Israel akan dihapuskan dalam tahun 2026-2027? Jom kita dengar supaya kita adalah pencerahan sikit. Video lama jangan dibiarkan sebab bermanfaat sangat buat kita semua. Saya pernah berkata pada satu masa dulu, Baby Netanyahu akan membawakan Donald Trump ke satu lubang yang dipenuhi dengan lumpur. Dan Donald Trump akan jatuh juga dalam lubang itu. Jadi, apabila Amerika dah jatuh sekarang ni dalam lubang yang dipenuhi dengan lumpur kotor itu, Donald Trump akan berundur balik. Dan saya pernah berkata, apabila Donald Trump dikena mainan dengan Netanyahu, pada satu motor ni bising lah kan, Donald Trump akan sedari bahawa yang Amerika tidak mampu untuk menanggungkan kos peperangan ini. Dan pada satu masa lagi, Amerika akan berundur dan dibiarkan Israel dalam keadaan yang tidak berpakaian lah kan. Jadi Israel akan rasa kesepian dalam kesorangan dan dia tak ada kemampuan untuk berlawankan mana-mana pihak. Jadi mungkin juga ini adalah salah satu tanda juga yang dikatakan oleh arwah Mahmud Yassin. Dia kata Israel akan diluputkan pada 2027 ataupun 2026. Mungkin juga kerana Israel akan dibiarkan dalam keadaan kesorangan. Macam semalam rakyat Syria dah sampai ke pintu sempadan Israel. Iran tengah hantam kau-kau. Lebanon tak kisahlah sama sekali nak kata Syiah Sunni ke apa kan, dah mula mengamuk lah dengan berangai laknatullah Israel ini. Jadi tanda-tanda ini semua dah mula. Amerika sekarang ni dah berundur sebab dia dah sedar kalau tak berundur akan mengalami keadaan lebih dahsyat dan lebih teruk lah. Dan juga Amerika dah cakap dia dah minta kelulusan sebanyak $200 bilion. Jadi kalau tak dapat nak bayar daripada mana? Kos untuk peperangan ini dilanjutkan ataupun diteruskan. Itu yang dia cuba mainkan harga emas, harga dolar naik turun supaya dia boleh dapat cover sikit lah. Tapi orang dah faham jugalah perkara ni semua berlaku kerana nak cuba untuk menselamatkan Israel. Tapi Amerika tak akan berjaya. Amerika dia ada ketakutan hilang kuasa juga. Sebab berlawanan sekarang ni bukan sekadar Amerika, Israel, Iran. China pun ada juga. China dia tengah mengintaikan pergerakan Amerika. Sebab China tengah tunggu peluang untuk terus naik ke ranking nombor 1. Dan Israel insya-Allah dengan izin Allah dalam masa setahun dua akan diluputlah.